pimpinan jawatan kuasa pilihan raya Kempen sesi 2024-2025 serta sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berilmu dan salam suara mahasiswa pilihan mahasiswa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita telah diberikan kesihatan, kesejahteraan dan kelapangan masa bersama-sama hadir bagi menjayakan majlis kita pada hari ini. Bagi pihak majlis, kami ingin mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan tetamu terhormat, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, kebagai Jenayawala Siri 4, Gerakan Mahasiswa Pemimpin Hari Ini, Pemimpin Masa Depan. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Daniel Hanan Hanafi Nizamuri untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka rabbul jawadul karim. Ya Allah, Engkau yang mempunyai segala kepujian, Engkau yang berhak menerima segala kepujian, Engkau yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkau yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkau lah kembali segala dosa. Allahumma ya karimul ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Allah, jadikanlah tujuan kami berhimpun dalam majlis ini semata-mata untuk mengharapkan keridhaan-Mu. Satukanlah hati kami, damaikanlah segala permusuhan di antara kami, kerana Engkau adalah Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Berkuasa, serta Engkau adalah Tuhan yang memegang dan memiliki segala hati manusia. Kami memohon agar Engkau perbaikilah hati-hati kami dan jadikanlah kami manusia yang baik, lagi berguna, yang berupaya untuk menjadi khalifah-Mu yang memakmurkan bumi ini. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan dari-Mu dari segala perkara yang boleh mencecerahkan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana inna fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Daniel Hanan Hanafi atas bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi kerana pada malam ini kita diberikan peluang sekali lagi bagi menjayakan progres antara jawatan kuasa pilihan raya kampus iaitu Jenayawala Siri 4. Bersama kita pada malam ini Saudari Nordini binti Wahid selaku Timbalan Pengurusi 1 Jawatan Kuasa Pilihan Raya Kampus sebagai moderator anda pada kali ini. Pada itu, majlis menjemput dan mempersilakan Saudari moderator bersama panel-panel jemputan untuk naik ke pentas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSR. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam berbeza dan salam suara mahasiswa, pilihan mahasiswa. Terima kasih sampai ketua majlis dari Aina. Tak terlambat juga saya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta, semua ke rayuan SPP 3 kita kali ini yang berada di PSR dan juga yang ada di talian. Hai. Bersyukur kita ada di hari kerana sekali lagi kita bertemu pada rayuan siri keempat yang saya percaya ini siri terakhir yang diadakan oleh JPR sendiri dengan topik yang saya fikir agak menarik, iaitu gerakan mahasiswa pemimpin hari ini ataupun pemimpin masa depan. Jadi forum pada kali ini dibawa oleh saya sendiri, iaitu Nur Dini selaku Timbalan Komisi 1 Jawatan Kuasa Induk Pilihan Campus sebagai moderator, dan saya bawa bersama 3 panel yang kebetulannya sama baju warna sama saya ini. Kami tak rancang tapi kebetulan orang kata. Jadi saya nak tanya khabar adalah apa khabar saudara panel kita yang pertama yang saya rasa saya fikirkan daripada gerakan mahasiswa, betul? Baik, terima kasih Arana. Ya, maaf ya. Okey, seterusnya saudara Idham, betul tak? Saya panggil saudara Idham boleh? Ya betul. Daripada DSA, sihat? Sihat alhamdulillah walafiat. Dan panel kita yang ketiga, saudara Adam daripada Gelora Mahasiswa ataupun kita panggil GEMA. Apa khabar saudara Adam? Yes. Alhamdulillah sihat. Great. Alhamdulillah semua sihat-sihat belaka. Okey. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal tergila-gila. Jadi saya teruskan kepada soalan pertama saya lah. Boleh tak saya ajukan kepada saudara Zidan terlebih dahulu, ceritakan sedikit mengenai gerakan MASIS itu sendiri dan apa matlamat utama gerakan MASIS itu. Silakan. Baik, terima kasih ucapkan kepada moderator. Jadi, baik, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Wan Zidan Fatul, selaku wakil gerakan untuk Ceria Warrior pada malam ini. Okey, bercakap tentang latar belakang dan juga matlamat gerakan MASIS ini. Latar belakang kami tidaklah seperti DSA dan GEMA yang lahir di bilik MPP. Gerakan kami lahir di kelab-kelab akademik sahaja, yang di mana kita melihat kita perlunya ada beberapa penambahbaikan yang dilihat daripada bawah. Dan di situlah kita berbincang dan kita bersetuju untuk tumbuhkan MASIS. Dan jadi kalau lihat pada matlamat, sebenarnya gerakan-gerakan lain pun saya rasa matlamat yang sama, iaitu menjadi semak imbang kepada pengurusan vaksin ini. Okay? Jadi bila kita jadi semak imbang, kita akan lihat pengurusan MPP, pengurusan JPK, JPLK dan juga pengurusan di pihak IPA sendiri. Dan ada juga beberapa isu, kalau lihat pada laman sesawang kesehatan kami, ada beberapa isu yang kita bangkitkan. Dan itulah fungsi kami, matlamat kami untuk jadi semak imbang dan membawa suara mahasiswa. Saya jelaskan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zidan. Yang saya fikir lontaran idea yang diberikan penuh dengan perisian. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang kedua, mewakili gerakan DSA untuk menceritakan sedikit mengenai gerakan DSA itu dan apa matlamat utama gerakan tersebut. Silakan.
Okey, terima kasih kepada saudara ini. Okey, seperti yang sedia maklum, DSA adalah satu gerakan mahasiswa yang kalau secara penuhnya adalah Democratic Student Alliance, dan kami adalah matlamat kami memang fokusnya adalah terhadap demokrasi, which is kami adalah satu gerakan yang nak berfokuskan kepada berkemahiran terhadap politik. Bila kita ada di dalam dunia politik, sepatutnya sebagai seorang mahasiswa ni kita kena ada rasa minat terhadap politik, sebab once kita ada dalam satu gerakan mahasiswa, kita fight terhadap suara mahasiswa, kita mengeluarkan suara mahasiswa tu ke pihak atasan supaya kita boleh dinampakkan. Sebab itu bila adanya suara mahasiswa dan terlahirnya gerakan mahasiswa seperti GEMA dan juga MASIS, jadi kita mengharapkan suara mahasiswa itu dapat dibina dan dapat dilihat oleh pihak-pihak atasan. Jadi itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Idham. Maaf ya kalau saya tersilap lama sebab 3 orang. Daripada semalam saya menghafal nama 3 panel kita hari ini. Okey, terima kasih saudara Idham atas perincian mengenai DSA itu sendiri yang saya fikir agak menarik. Tak kurang juga dengan MASIS tadi. Tapi tak tertinggal juga untuk kita tanya kepada saudara kita di hujung sekali, yang mewakili gerakan GEMA. Jadi apa sebenarnya pengenalan kepada GEMA tu dan apa matlamat GEMA itu sendiri? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator kita ini. Jadi sebelum saya mulakan background ataupun latar belakang tentang gelora mahasiswa atau familiarnya dikenali sebagai GEMA, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Adam Koyum Mira Suhan, Ketua Sekretariat Urusan Pilihan Raya Kampus bagi Gerakan Mahasiswa pada kali inilah. Jadi kalau kita sekadar kenal nama ni tak begitu menarik. Kena kenal sekali latar belakang dia. GEMA ni adalah satu gerakan mahasiswa yang seperti mana Zidan mention tadi, lahir daripada bilik MVP. Ya. Tapi lebih menarik adalah ia salah satu gerakan mahasiswa yang lahir sendiri daripada betul MVP sendiri, dan tapi ia merangkumi banyak orang cakap aspek-aspek lah. Seperti mana GEMA ni ada yang dalam kesukarelawanan, ada yang betul-betul dalam kepimpinan, dan ada juga dalam kerohanian. Jadi matlamat GEMA ni adalah seperti gerakan mahasiswa lain, namun kami mungkin berbeza jalannya, berbeza pendapatnya, tapi matlamat kita hanya sama, ingin mengharumkan nama Universiti Malaysia Terengganu serta mengangkat suara mahasiswa-mahasiswi di UMT itu sendirilah. Matlamat GEMA adalah menjadi alternatif atau menjadi orang tengah atau orang ketiga selain daripada MPP, mengangkat suara pelajar, mengutarakan apa yang terkubur di hati pelajar itu sendiri, serta GEMA sendiri menggagaskan 4 prinsip, iaitu kebajikan, tanggungjawab sosial, syakna nasional dan juga aktivisme. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Koyum. Setelah saya dengar 3 gerakan punya pengenalan, satu je words, terpegun. Apa yang saya simpulkan, semua matlamat gerakan adalah untuk membawa nama suara mahasiswa untuk menaikkan nama universiti kita sendirilah. Okey, sebelum kita menyimpang lebih jauh, saya teruskan dengan soalan seterusnya. Kita mulakan dengan saudara Zidan. Sepanjang bergelar sebagai ahli gerakan, apa cabaran besar yang dihadapi untuk mengendalikan gerakan mahasiswa itu sendiri? Silakan. Terima kasih atas soalan tersebut. Baik, cabaran yang terbesar, kalau nak kita kata pasal cabaran ni, sebenarnya banyak cabaran. Tapi cabaran yang terbesar bagi kami adalah tahap kefahaman politik dari segi mahasiswa itu sendiri. Kerana apabila kita nak memberitahu
dia rasa macam tak nak dalam politik ni. Dan ada juga stigma yang apabila mereka melihat keadaan politik di peringkat kebangsaan, melihat individu-individu, sikap individu di dalam parlimen, mereka menganggap politik ni kotor. Jadi kita sebagai rakan, kita rasa macam mana kita nak beritahu mereka yang itu bukan persepsi yang sebenar. Yang kita nak buat satu acuan di realiti. Persepsi politik ni sebenarnya, politik ni kuasa untuk berubah. Dia boleh berubahkan untuk kebaikan. Jadi apabila ada mahasiswa yang kurang kefahamannya, jadi bila kita nak bergerak, kita nak lakukan perubahan, menjadi ada satu halangan sebab begitu nak sampaikan mahasiswa. Tetapi dalam mahasiswa di sini ada yang faham tentang politik namun disalahgunakan fahaman itu. Sepertinya ada tangan-tangan asing yang cuba mengotorkan suasana politik di MT. Sepertinya contoh ada yang cuba memfitnah atau memburuk-burukkan satu-satu calon atau gerakan tertentu. Jadi ini sikap yang tidak bertanggungjawab dan tidak profesional. When you have knowledge, bila anda faham tentang politik tapi anda salah guna, ia bukan satu perkara yang kita kata yang tidak bertanggungjawab. Jadi itulah kita punya cabaran semua ustaz kita. Okey, apa yang saya dapat simpulkan, cabaran terbesar adalah untuk meningkat kesedaran politik dan mengurangkan stigma mengenai fikiran-fikiran yang songsa mengenai politik itu sendiri. Jadi saya pergi seterusnya kepada panel yang kedua. Jadi bagaimana saudara Zidan? Apa pandangan saudara Zidan pula mencabar? Betul kan? Saudara Idham, kan saya dah kata 3 hari saya hafal nama dia orang. Saudara Idham, bagaimana pula cabaran sepanjang menjadi ahli gerakan itu sendiri? Silakan. Okey, cabaran terbesar bagi saya sebagai seorang ahli gerakan adalah untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan betul. Sebab kita faham bila berada di dalam satu universiti, kita akan terpalit dengan isu-isu yang ada berkaitan dengan universiti, terutamanya mungkin terhadap pengurusan itu sendirilah. Jadi kami di DSA selalunya bila berada menghadapi perkara sebegini, kami akan selalunya soal selit dahulu latar belakang masalah ni, dan kami akan lihat apakah solusi yang boleh kami sampaikan di dalam kenyataan yang kami selalu keluarkan. Sebab bagi kami, apabila mengeluarkan sesuatu kenyataan, awak perlu ada fakta yang kukuh untuk memastikan kenyataan itu benar dan kenyataan itu boleh diterima. Kita tidaklah mahu sesuatu kenyataan itu seolah-olah dibuat tu hanya untuk siap saja. Maknanya kenyataan itu kurang faktanya, kurang huraiannya, tiada contoh yang kukuh yang kita boleh perjelaskan. Jadi bagi saya cabaran itu adalah satu cabaran yang agak besar, sebab kami bila menghadapi perkara tersebut, kami banyak menghadapi pelbagai spekulasi, terutamanya terhadap calon-calon kami sendirilah. Jadi saya rasa itu adalah antara cabaran yang besar daripada DSA. Jadi saya dapat katakan cabaran terbesarnya adalah untuk menyampaikan maklumat. Sebab bila kita nak sampaikan maklumat ni, kita kena kita kena ke fakta. Okey, nampak tak? Semakin jelas tak mengenai gerakan ni? Apa sebenarnya gerakan ni? Sebab ramai yang tak tahu berapa gerakan ada dekat UMT, macam mana gerakan tu berfungsi. Jadi saya nampak panel kita yang di hujung dah pegang mic, dah bersedia nak mengutarakan idea. Jadi apa pula cabaran untuk gerakan Gema itu sendiri sepanjang menjadi ahli Gema itu sendiri? Persilakan saudara Adam. Okey, bismillah. Terima kasih. Soalan yang menarik sebenarnya untuk kita sama-sama kumpas. Jadi kalau ikutkan tentang cabaran itu sendiri bagi gerakan mahasiswa, saya rasa banyak. Dan bukan sahaja di peringkat universiti, malah di peringkat politik nasional itu sendiri pun ada, orang cakap, kelemahannya, cabarannya. Jadi seperti mana yang kita faham, orang cakap kesedaran mahasiswa itu sendiri, dan juga orang cakap cakna mahasiswa itu sendiri dalam politik kampus. Dia boleh dipanggil sebagai politically fatigue, kelesuan terhadap politik, bila mana mahasiswa dan mahasiswi ini sendiri pandang politik itu adalah
salah satu tidak sihat, dan kelesuan politik itu sendiri berlaku di kampus. Bila mana dia melihat gerakan mahasiswa ini seolah-olah seperti politik nasional, seperti sama pembawaannya. Namun bila kita mendalami balik, kita lihat balik, saya boleh katakan yang gerakan mahasiswa ini adalah salah satu gerakan yang sihat, yang boleh mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri cuba mendalami, cuba ceburi, cuba fahami, supaya kita dapat menjalankan salah satu, orang cakap apa? Salah satu perkara yang sihat. Jadi mahasiswa-mahasiswi itu sendiri, saya rasa lupa politik ini boleh dikatakan kehidupan kita seharian. Bila mana kita nak pergi kedai, contohnya saudara Zidan dan juga saudara Idham berbincang, okey, hari ni kedai mana kita nak pergi. Itu sebenarnya salah satu politik, sebab itu adalah pilihan. Maknanya berlaku pilihan, berlaku justifikasi, berlaku huraian. Dan secara tidak langsung mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri dah lakukan setiap hari. Bukan sahaja setiap hari, setiap jam kita membuat pilihan. Dan itu adalah salah satu, orang cakap, politik yang kita semua menganggap ianya tidak sihat dan berlakunya kelesuan. Jadi cabaran dia adalah untuk meningkatkan kesedaran dan untuk sampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi bahawa politik itu tidak kotor dan tidak sihat. Bahawasanya politik ini adalah salah satu tempat ataupun platform yang pelajar boleh menggunakan untuk menyuarakan pendapat ataupun sesuatu perkara. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, apa yang saya boleh katakan di sini? Apa ni? Okey, cabaran itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesedaran jugalah, ataupun untuk menghilangkan fikiran-fikiran mahasiswa sendiri yang menyatakan politik ni adalah satu perkara yang tak baik. Lepas saya dengar saudara Adam katakan tadi, rasanya makin terbuka kan untuk join gerakan ni. Nampaknya ketiga-tiga panel kita melontarkan wacana yang sangat-sangat mengagumkan. Kita pergi ke soalan seterusnya yang saya fikir semakin menarik. Saya mulakan dengan saudara Idham dulu, boleh? Okey, soalannya, apakah jenis aktiviti atau program yang biasa dianjurkan oleh gerakan mahasiswa di kampus itu sendiri? Silakan. Okey. Terima kasih kepada saudara ini yang atas soalan tersebut. Okey. Jadi apa yang disoalkan oleh saudara ini adalah apakah aktiviti atau program yang pernah dianjurkan oleh gerakan mahasiswa. Okey. Jadi pada pihak DSA sendiri, kami pula melakukan aktiviti memberi pad wanita yang pernah kami buat pada sesi 2022 atau 2023 kalau saya tak silap, dan itu merupakan satu inisiatif daripada gerakan sendiri, di mana bila kita sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang mahasiswi telah memberikan kemudahan terutamanya kepada golongan-golongan sekali yang lebih elok lah dikatakan. Jadi idea memberi pemberian pad wanita memang telah pun diketengahkan, dan sekiranya anda nak tahu lebih lanjut tentang program tersebut, boleh tengok di Instagram story kami. Okay? Jadi saya itu saja. Okey, nampak tak menarik tak wanita-wanita? Lepas ni kalau kita sebab wanita ni perkara tersebut datang tanpa diseru. Jadi dengan adanya inisiatif-inisiatif seperti ini, mungkin lebih menyenangkan wanita-wanita di luar sana. Saya beralih kepada panel ketiga dengan soalan yang sama. Apakah aktiviti yang dilakukan ataupun program yang dilaksanakan oleh gerakan itu sendiri dalam kampus? Silakan. Baik, terima kasih saudari atas soalan. Jadi di pihak Gema itu sendiri, kami ada mengukuhkan satu unit di bawah Gema itu sendiri, iaitu dipanggil sebagai GJS, Gema Jaga Siswa. Jadi alhamdulillah
setakat ini gemar jaga siswa ni berjalan dengan lancar. Dan kalau boleh saya ceritakan sedikit perkara yang sudah dilakukan, iaitu pada 2023 itu sendiri, gemar berjaya melaksanakan atau memberikan kit tuala wanita di blok-blok Malaysia dan sebagainya, hampir 60 packs ataupun 70 packs. Dan seterusnya, siri yang pertama, tadi siri yang kosong. Jadi siri yang pertama ialah pemberian minyak motor percuma kepada mahasiswa dan mahasiswi di UMT sebagai perkara yang boleh meringankan beban mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri, iaitu pada asalnya kami hanya nak bagi 50 buah motosikal saja. Namun bila kami membuat perkembangan, kami membuat poster, ada DM dari beberapa hamba itu sendiri untuk bersama-sama bersedekah, bersama-sama kongsi kebaikan itu sendiri. Dan Alhamdulillah 100 buah motosikal berjaya dilaksanakan, maknanya dapat secara percuma di Petronas Wakaf Tengah. Dan siri kedua iaitu pemberian kit alat tulis, baru-baru sahaja yang berlaku saya lepas. Alhamdulillah juga 70 packs kit alat tulis yang berjaya dialihkan daripada unit GJS lah, yang diketuai oleh koordinator iaitu saudara Muhammad Hairis, dan juga timbalan koordinator itu sendiri Nurul Ashikin. Banyak. Jadi kalau mahasiswa dan mahasiswi ini nak lagi tengok pergerakan GJS itu sendiri ataupun mendapatkan manfaat daripada GJS itu sendiri, iaitu Gemar Jaga Siswa, bolehlah follow IG Gemar, dan di situ kami akan update. Dan juga insyaAllah kami akan buat bahan dalam masa terdekat ini. Ada banyak lagi perancangan, dan yang terdekat adalah pemberian sarapan percuma untuk mahasiswa dan mahasiswi di UMT. Dari segi bajet pula, kami sebenarnya bajet itu kami kumpul, iaitu daripada alumni Gemar itu sendiri. So daripada duit hasil dia orang bekerja, daripada hasil duit dia orang buat part time tu, jadi dia orang beri semula untuk Gemar supaya sama-sama gunakan duit itu sebagai salah satu benda yang bermanfaat untuk mereka. Itu sahaja. Sekian terima kasih. Wah, sangat menarik. Nampak tak, gerakan tu sendiri mempunyai aktiviti ataupun program yang mereka rancang untuk memudahkan, untuk menjaga kesejahteraan mahasiswa. Mungkin tahun lepas saya minyak motor tu. Tahun ni, mungkin tahun ni minyak motor, tahun depan kita tahu minyak kereta. Jadi kita dah dengar program-program daripada DSA, daripada Gemar. Saya tak lupalah pada saudara yang di sebelah saya. Macam mana pula dengan aktiviti ataupun program daripada gerakan mahasiswa itu sendiri? Okay. Baik, tentang program atau aktiviti, kita masih pernah menerima jemputan untuk membuat satu bengkel pengurusan organisasi di sebuah kelab di UMT. Jadi dalam bengkel tu kita ajar mereka cara untuk uruskan kelab. Jadi apa skop kerja sebagai presiden. Jika ada buat presiden, kerja presiden yang ni apa, dia ni apa, usaha bagaimana kerjanya. Dan kita terapkan elemen-elemen segregation activities, chain of order dan juga level of command di dalam bengkel pengurusan organisasi. Dan kalau kita lihat, kita pun pernah ada edarkan breakfast pack kepada mahasiswa. Namun kita juga ada sediakan satu modul, iaitu modul integrasi politik, untuk kita memberi pendahan kepada mahasiswa. Dan kita pun telah siapkan, dan juga ada sedikit-sedikit pendahan yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi kalau lihat kepada program-program aktiviti kami lebih titik beratkan tentang itu. Contoh minggu tadi, kita bagi tahu ilmu pengurusan, kan? Kami titik beratkan ilmu daripada materialistik, seperti contoh macam minyak semua. Kami nak ilmu dahulu, baru
untuk menjemput kami adakan BPO bersama kelab anda, kami sangat terbuka. Terima kasih. Okey, take note ya semua presiden-presiden kelab. Okey, jadi nampak tak aktiviti yang dianjurkan oleh mahasiswa itu sendiri, menyediakan pack makanan sarapan, betul? Sesuai lah untuk saya yang malas bersarapan ni. Lapar grab je macam tu kan. Jadi saya rasa tadi gerakan-gerakan macam nak promote je IG, saya bagilah sekali lalu untuk promote Instagram kalian, supaya semua boleh follow atau boleh lihat perkembangan semasa. Kita mulakan dengan Saudara Adam dulu. Jadi kalau IG Gema ni tidak asing nak tengok, tidak lain. Type je gema.umt, gema.umt. So kalian boleh lihat sendiri pergerakan ataupun aktiviti yang dilakukan oleh Gema serta suara-suara yang dah dilontarkan dari pihak Gema itu sendiri. Okey, jadi tadi Gema pun dah promote IG mereka. Jadi kami daripada Demokratik Student Alliance pun nak promote juga IG kami, iaitu di sauf.umt. Korang boleh follow IG korang, di mana di situ ada banyaklah perkara-perkara yang dibincangkan daripada Demokratik Student Alliance, dan juga kami juga sekarang ni tengah mempromosikan kami punya calon tunggal kami, iaitu Saudari Talusha daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Jadi kepada semua peserta yang hadir pada malam ini, dipersilakan untuk follow IG DSA.umt. Baik, untuk mahasiswa simple, masis.umt. Mahasiswa. Cuma mungkin ada yang tak tahu kan, mahasiswa ni apa maksud dia. Dia sebenarnya singkatan kepada mahasiswa daripada singkatan lagi daripada Malaysia Kerana Siswa. Itu nama kedua. Mungkin kita senang, simple, padat, sangat tepat, mahasiswa. Okey, nampaklah semua nak memudahkan. Okey. Jadi kita seronok-seronok kan, kita pergi ke soalan seterusnya yang saya ajukan kepada panel ketiga dulu, boleh? Okey, soalan seterusnya berbunyi, apakah pendapat ataupun peranan dan ruang yang diberikan oleh pihak universiti kepada gerakan mahasiswa itu sendiri? Silakan Saudara Adam. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Alhamdulillah, daripada pihak universiti itu sendiri menyambut baik ketiga-tiga gerakan, yang terutamanya adalah gelora mahasiswa itu sendiri. Jadi peluang yang diberikan ini insya-Allah kami akan gunakan dengan betul, dengan jalan yang benar untuk mengangkat dan menyuarakan suara-suara mahasiswa itu sendiri. Sebagaimana kalau kita lihat sebelum ini pun ada posting yang dinaikkan atau berkongsi bersama DSA yang artikelnya berbunyi yuran naik cepat, jadual keluar lambat. Itu pun bukan sahaja mendapat perhatian daripada pihak universiti itu sendiri, namun mendapat perhatian daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi perkara ini adalah salah satu orang cakap peluang ataupun dapat menyuarakan suara mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri. Jadi dengan kerjasama ataupun peluang yang diberikan oleh pihak IPA itu sendirilah, insya-Allah kami akan menggunakan sebaik mungkin. Dan sebagaimana pada meeting-meeting ataupun perjumpaan sebelum ini, TSC pun menyambut baik dan ingin membuat perjumpaan yang berkala bersama gerakan mahasiswa itu sendiri. Baik, terima kasih Saudara Adam. Seterusnya soalan yang sama saya berikan kepada panel pertama, Saudara Zidan. Apa pendapat Saudara Zidan tentang ruang yang diberikan oleh pihak universiti itu sendiri kepada gerakan mahasiswa? Okey. Pada pra-pihak kampus ada pertemuan bersama gerakan mahasiswa dan juga pengurusan NEPA, dan juga dihadiri dengan JKK sendiri. Dan pertemuan itu sebenarnya memberi tanda dan positif bahawa keterbukaan pengurusan kepada gerakan-gerakan mahasiswa. Dan pada sisi itu juga
kita sarankan satu idea kepada unit literasi dan advokasi politik supaya unit ini digerakkan untuk memberi perendahan kepada mahasiswa. Kalau kita lihat pada MJN, unit ini memberi perendahan kepada mahasiswa hanya dalam kepentingan kita mengundi di peringkat kebangsaan. Tetapi mungkin boleh atau lebih mengundi kalau diadaptasikan dalam gerakan mahasiswa ini. Jadi perkara itu pun kita sampaikan. Jadi kalau nak kata pandangan daripada pengurusan, sebenarnya pengurusan amat terbuka. Dan mungkin tak silap saya, TSC sendiri dulu di MVP dan juga pernah terlibat dengan gerakan semasa beliau berdiri di Okey, terima kasih Saudara Zidan. Kita pergi kepada panel kita yang kedua, Saudara Idham. Apa pandangan Saudara Idham pula mengenai soalan tersebut? Okey, jadi seperti yang saya cakap, jadi apakah pandangan daripada pihak kami lah mengenai yang saya ingat tadi adalah semasa mana kita nak meluarkan sesuatu perkara itulah. Jadi seperti yang Saudara Zidan dan juga Saudara Adam sendiri memberitahu, memang kami bertiga wakil gerakan berjumpa bersama KNC Dr. Izzani dan bersama-sama dengan jawatan kuasa pilihan kampus untuk membincangkan mengenai gerak kerja dan juga kita punya prosedur untuk perkara kampus. Dan saya ulang lagi lah seperti yang dikatakan, memang KNC menyambut baik ketiga-tiga gerakan daripada DSA, daripada Jepun dan juga terima kasih. Dan seperti yang kalian tahu, DSA memang merupakan satu gerakan yang proaktif, memang menggunakan prinsip demokrasi. Dan seperti yang kalian sendiri tengok daripada pernyataan-pernyataan yang selalu dikeluarkan oleh DSA, memang berkaitan dengan isu-isu yang paling tinggi lah. Dan kami bukan sahaja menyatakan masalah itu secara tertutup, malah kami lebih suka dan lebih terbuka untuk menampilkan persoalan dan juga solusi kepada pihak industri supaya pihak industri lebih peka terhadap isu-isu ini dan boleh memberikan jawapan yang lebih jelas lagi kepada mahasiswa-mahasiswi di industri masyarakat. Jadi itu saja saya. Terima kasih. Jadi dengan jawapan daripada ketiga-tiga panel kita sebentar tadi, saya harap ia membuka mata semua mahasiswa mengenai gerakan mahasiswa itu sendiri bukanlah bergerak seorang-seorang. Mereka bergerak bersama universiti. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, bolehlah minum air dulu. Nak promote JPRK pula. Okey, jadi sebelum bergerak ke soalan yang seterusnya, saya nak ingatkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi 13 hari bulan dan 13 hari bulan ni JPRK akan mengadakan hari terbuka PRK yang mana pada malam hari petang sehingga malam kita akan buat program 3S iaitu program seruan, suara dan solusi, di mana semua mahasiswa terbuka untuk menyantuni dan mengenali calon-calon majlis perwakilan pelajar itu sendiri untuk mengenali lebih rapat sebelum tamatnya tempoh berkempen pada pukul 11.59 malam itu. Dan ingat, 14 hari bulan, semua orang dijemput untuk turun mengundi. Tapi senang je mengundi. Klik je link UMT memilih, klik je pilihan awak dan awak selesai mengundi. Dan jangan lupa follow IG JPRK. Okey, dekat sini juga saya punya AJK akan siarkan QR code untuk awak boleh tanya soalan kepada panel-panel yang dijemput khas pada hari ini. Ajukan soalan, saya akan tanyakan dekat dia orang setelah habis soalan saya lah. Soalan saya dulu, okey? Okey. Dah ready untuk soalan seterusnya? Soalan seterusnya saya ajukan kepada Saudara Idham dahulu, boleh? Okey, soalannya berbunyi. Sekejap saya cari soalan. Okey, menurut saudara, bagaimana gerakan mampu menangani isu-isu dalam kampus seperti keselamatan, fasiliti dan kebajikan mahasiswa-mahasiswi itu sendiri? Okey, terima kasih Tuan Didi. Okey, jadi apa yang saya fahamkan terhadap persoalan yang sudah ditanya ialah bagaimana seorang gerakan mahasiswa itu dapat menyelesaikan
sesuatu masalah yang berkaitan tentang welfare issues. Okay. Seperti yang kalian sudah maklum, macam saya kena tadi, Democratic Student Alliance memang berfokuskan kepada gerak kerja yang proaktif. Jadi selalunya apa-apa isu yang berkaitan dengan welfare issues, selalunya kami akan diberitahu dan kami akan bincangkan apakah solusi yang boleh dilakukan. Dan saya sentuh sedikit isu tentang calon saya sendiri lah, manifesto yang dibawa oleh calon saya sendiri yang berkaitan dengan isu kebajikan lah, di mana isu yang dibawa adalah isu menu ramah dari KFF kalau silap saya. Di mana menu ramah ni saya rasa semua orang dah familiar, di mana makanan-makanan dan minuman yang dijual dalam harga yang murah, dan pada itu akan cuba diaplikasikan untuk manifesto bajikan ini supaya kita faham kita mahasiswa dan mahasiswa ini mungkin ada yang kurang duit, ada yang memiliki tekanan dalam bangsa segi kewangan. Jadi saya harap dengan adanya manifesto seperti ini dapatlah mengurangkan beban mahasiswa-mahasiswi di Malaysia. Jadi itu saja. Kita nampak dekat sini, ini merupakan salah satu gerakan membawa suara mahasiswa, iaitu dengan menghantar calon untuk menambah baik fasiliti kebajikan pelajar itu sendiri, dan calon tu membawa manifesto ke arah begitu, betul ke? Okey, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang ketiga dengan soalan yang sama, iaitu bagaimana cara untuk gerakan itu sendiri bantu dari sudut keselamatan, fasiliti dan kebajikan mahasiswa-mahasiswi di UMT. Cara ataupun gerak kerja yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa itu sendiri ataupun kebun, kita tidak menggunakan cara ataupun cara lapuk seperti mana kita tahu zaman 90-an dulu. Ada orang cakap sentimen yang bermain pro M atau pro E, iaitu pro mahasiswa atau pro aspirasi, di mana berlaku di universiti-universiti di pantai itu sendiri. Jika mana mereka tidak berpuas hati, mereka adakan demo, bakar, rusuhan. Jadi dengan era modernisasi ataupun ke arah kemajuan ini, kita ambil pendekatan di mana kelompok itu sendiri melakukan perjumpaan dengan PTJ di UMT lah. Kita berbincang, kita memberikan solusi, memberikan pendapat. Jadi dengan perjumpaan itu mungkin PTJ itu ambil langkah ataupun ambil jalan untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Namun berbeza dulu dengan isu yang merupakan emergency, isu yang cakap mendesak. Itu kami menggunakan cara itu mengeluarkan kenyataan, bukan mengeluarkan kenyataan menjatuhkan, bukan mengeluarkan kenyataan yang mengkritik mana-mana pihak, namun kami mengeluarkan kenyataan yang membina dan dalam pada masa yang sama kami juga memberi kenyataan yang bercadangkan solusi atau pendapat supaya pihak-pihak yang terbabit ini dapat ambil isu ini secara serius dan juga merubah perkara-perkara yang disuarakan oleh mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Sebagai contoh yang saya boleh ambil dalam tahun ini sahaja, isu yang dibangkitkan oleh UMA iaitu pengeluaran keputusan undian JPKK dan JPLP. Perkara ini juga disambut baik oleh Prof. Madia Teknik sendiri, iaitu selepas kenyataan itu dikeluarkan, dia ajak berjumpa, ajak berbincang, dan alhamdulillah selepas perbincangan itu kita dapat lihat keputusan ataupun jumlah pengundian JPKK JPLP dikeluarkan, dan saya rasa itu adalah salah satu cara yang orang cakap bersih dan juga membina. Jadi kita dapat nampak dekat sini, gerakan ni bukan hanya menggunakan satu laluan, dia menggunakan banyak laluan, bercabang-cabang. Dia pergi ke pihak sana, pihak sini untuk menyelesaikan masalah-masalah mahasiswa itu sendiri.
Jadi saya pergi kepada panel yang seterusnya, Saudara Zidan, mengenai soalan yang sama. Apa gerakan tu mampu bantu dari sudut keselamatan, fasiliti dan kebajikan mahasiswa itu sendiri? Okay. Okay. Bagaimana gerakan menjadi membantu ataupun dia punya cara ataupun gerak kerja? Kalau lihat pada IG ini, ada beberapa posting iaitu pernyataan yang kami suarakan. Itu adalah salah satu video yang kami gunakan. Satu lagi ada juga kami menghantar surat kepada pihak pengurusan secara tertulis. Jadi ada yang kita buat melalui pernyataan, ada yang kita buat surat secara tertulis. Kemudian hampir sama dengan gerak kerja umum, kita juga ada lakukan kunjung hormat kepada PDPCC. Kita jumpa mereka, bukanlah kita menghantar atau sebagainya, tetapi kita cuba membawa seluruh mahasiswa dan berbincang tentang pros dan cons bersama dengan pihak pengurusan. Okay. Kita amalkan satu konsep iaitu peaceful coexistence. Peaceful coexistence ni adalah bersama dengan keadaan harmoni. Bermakna dalam pilihan itu gerakan pada 90 tahun 90 dulu mereka radikal, demonstrasi dan sebagainya. Tapi konsep peaceful coexistence ni adalah kita cuba untuk bersinergi bersama dengan pihak pengurusan. Itu yang kita cuba lakukan. Jadi rasa cuba kita lakukan semua. Dan untuk kesihatan, fasilitas sebagainya, kalau pun kita lakukan di dalam tempat keras manifesto kita, iaitu keras telat, keras perpaduan, keras kebajikan dan keras kesihatan. Apa yang saya boleh katakan, gerakan ni juga membawa suara tu dengan cara yang betul. Maksudnya mereka melihat kepada kebaikan, keburukan, baru naikkan benda tersebut. Mereka bukanlah secara terburu-buru. Jadi setelah mendengar apa yang diperkatakan oleh ketiga-tiga panel yang saya rasa amat berpengalaman, saya pun terkejut dengan jawapan-jawapan yang diberikan. Dan saya rasa sangat penuh dengan ilmu di dada. Okey, seterusnya saya soalan terakhir daripada saya sebelum kita bergerak ke Q&A. Boleh tak ceritakan apa ataupun berikan pandangan apa gerakan kamu akan jadi 5 tahun akan datang dan apa yang ingin gerakan itu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Tadi saya bagi dekat Saudara Adam. Kita mula balik dengan Saudara Zidan. Okey, silakan. Harapan tahun 10 tahun. Ya, berapa tahun pun boleh. Tapi ke depan, jangan ke belakang. Baik, kita melihat dalam tahun 10 tahun yang akan datang, gerakan ini akan terus subur dan mekar. Bukan hanya masih tapi kesemua gerakan kalau ada gerakan baru, dia akan terus berkembang. Cuma apa yang kita harapkan iaitu politik acuan realiti kita sendiri. Seperti mana hasrat Sehebas ini kata, politik acuan realiti. Kita tak nak menjadi seperti mungkin terlalu radikal, adanya demonstrasi atau mungkin serang pejabat ke. Kita acuan yang harmoni, suasana politik yang aman, meskipun berbeza gerakan, tetapi gerakan ini sebenarnya ada satu matlamat yang sama, iaitu memberi kebaikan kepada mahasiswa. Meskipun berbeza gerakan, berbeza sedikit gerak kerja, tetapi matlamat itu adalah sama untuk berikan sebenarnya kepada kebaikan kepada mahasiswa. Kemudian saya ingin menyeru kepada semua mahasiswa untuk apabila anda mengundi, berfikirlah dengan matang, menggunakan intelektual minda anda. Kerana kalau bandingkan you are a student, bukannya anda tak sambung pelajaran, ini peringkat kita. Bila anda buat keputusan, janganlah ikut hati sahaja. Ikut yang ni lah, kita nak yang ni. Tetapi undilah dengan melihat kepada pelbagai sudut. Dari sudut pengalaman, dari sudut sifatnya, bagaimana dia di depan. Okay? Lihat dengan mata intelek kita, bukan hanya dengan mata hati sahaja. Right? Jadi
begitu daripada saya. Apa yang saya katakan, saudara Zidan mungkin mengharapkan politik yang lebih matang pada masa-masa akan datang. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada saudara Idham. Apa pula pandangan saudara Idham mengenai gerakan pada 5 tahun akan datang dan mesej yang akan disampaikan kepada mahasiswa di UMT sini? Okey, bila kita bercerita mengenai apakah yang akan terjadi terhadap rakan mahasiswa, mungkin 5 tahun datang, mungkin 10 tahun datang, kita kena tengok daripada apa yang mungkin akan terjadi pada masa akan datang. Mungkin saya boleh cakap pada sesi ini pun saya sendiri dapat lihat kesedaran mahasiswa terhadap gerakan mahasiswa itu masih lagi kurang. Tetapi kita sebagai gerakan mahasiswa yang sebenarnya kena boost benda itu. Kita kena pastikan yang bahawa bila ada yang wujudnya gerakan mahasiswa ini, mereka boleh menyuarakan pendapat mereka, menyuarakan sebab gerakan mahasiswa ini betul mereka adalah satu platform atau media untuk mereka menyuarakan pendapat mereka dan kita bawa suara mereka ke pihak atasan. Dan bila cerita seperti suara diri kata, mungkin 5 tahun atau 10 tahun akan datang, kita kalau boleh sebagai satu gerakan mahasiswa, kita pastikan kita membawa satu cara politik bersih, politik matang. Dan tidaklah seperti yang saudara-saudara kata, kita membawa satu gerakan itu secara etika. Kalau kalian di sini tengoklah seperti di Semalaya, di Malaysia, walaupun cara mereka sebenarnya agak reka bagi saya, tapi itulah cara mereka. Tapi sebagai mahasiswa ni, dia tak pernah sesuka hati mencontoh mereka secara serius. Sedangkan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang mahasiswa perlu ada judge, perlu ada menilai, memikirkan apa yang baik dan apa yang buruk sekiranya kita sebagai mahasiswa ni, bila kita nak go with it, kita kena tahu memilih dan tahu memikirkan masa depan. Jadi ada lagi lah message yang disampaikan tadi. Bagi saya, cara mudahnya bila kita ingin memilih siapa yang bakal memimpin, terutamanya muka-muka yang akan berada di majlis perwakilan pelajar itu sendiri, saya lebih suka nasihatkan untuk jangan sangat untuk memilih kerana muka. Sebab kita sendiri nampak, sebab saya lebih suka melihat pengalaman. Bila kita ada wujudnya pengalaman ini, sebenarnya adalah untuk melihat sama ada mereka ini boleh menjalankan tugas yang lebih baik. Sebab itu, kalau kita faham sendiri dalam tugas MPP sekarang ini sudah berperan dan banyak autoriti yang telah pun mereka perlu pegang dan mereka perlu jaga amanah. Dan saya tegaskan di sini kepada semua calon-calon dan pengundi-pengundi di bawah sana, pastikan anda memilih pemimpin yang boleh membawa kita ke hadapan dan bukannya memilih pemimpin yang akan membuatkan kita berundur ke belakang lagi. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ya, pesanan yang menarik daripada saudara Idham, pemimpin yang boleh membawa suara kita ke hadapan. Okey, jadi panel yang terakhir dah bersedia. Jadi silakan dengan soalan yang sama. Apa pandangan tentang gerakan pada 5 ataupun 10 tahun akan datang dan apa mesej yang akan disampaikan kepada mahasiswa UMT? Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan. Jadi kalau kita lihat kepada 5 atau 10 tahun hadapan ini, banyak benda yang boleh berlaku, banyak perkara yang kita boleh lihat. Seperti mana kita tahu gerakan mahasiswa ini sendiri setahun, setahun kan? Sebab kalau gemuk lahir pada 3 April 2023 dan juga Mas DSA sendiri saya tahu 6 April 2023 dan masih untuk PRU lepas, betul? Ya, PRU lepas. Untuk kita lihat kepada 5 atau 10 tahun kehadapan tu, mungkin kita berharap sama sahaja daripada gerakan mahasiswa yang lain. Kita harap benda ini mekar, kita harap benda ini hidup secara sihat, kita harap berlaku persaingan yang cakap persaingan yang sihat. Kita berharap supaya gerakan mahasiswa ini dipandang tinggi oleh mahasiswa dan mahasiswi di UMT itu sendiri. Kalau bagi pihak gubernur,
seperti mana kalian boleh juga buka sekarang, kita ada pelbagai manifesto yang menarik yang akan dibawa oleh calon-calon MP3 itu sendiri tadi, seperti mana E-Prihatin Siswa, E-Prihatin Kerjaya dan juga E-Prihatin Sukan, merangkumi pelbagai aspek. Dan secara detailnya InsyaAllah akan keluarkan buku manifesto yang boleh saya dapatkan di mana-mana, boleh saya dapatkan dengan ahli gerakan mahasiswa itu sendiri. Kalau saya cakap tentang mesej atau harapan saya kepada mahasiswa, turunlah mengundi, jalankan tanggungjawab anda. Ini adalah tanggungjawab anda sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi di UMT itu sendiri, serta pilihlah calon yang berkredibiliti, calon yang boleh nampak buat kerja, boleh nampak bergerak secara berkumpulan. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab pesanan saya juga untuk calon-calon MPT yang jika benar, saya harap kalian semua berbakat dan kalian sudah di bawah lembaga MPT itu sendiri. Kalian sudah menjadi satu organisasi yang mengangkat suara-suara mahasiswa itu sendiri. Dan kami sebagai gerakan mahasiswa, terutama di Duma, kami akan setia menjadi check and balance dalam majlis perwakilan pelajar itu sendiri dan juga pengurusan tertinggi UMT. Okey, terima kasih saudara Adam. Ya, dengar, kami akan setia. Susah nak cari orang setia sekarang. Okey, jadi kita pergi kepada soalan Q&A lah ya. Okey, soalan Q&A. Banyak peminat saya tu, saya takut. Okey, soalan Q&A pertama saya bagi kepada ketiga calon juga. Soalannya, apa pilihan calon masing-masing untuk PRK pada kali ini? Okey, jadi saya rasa saudara Idham mungkin boleh mula dulu. Sebenarnya soalan itu di mana soalan tersebut memfokuskan kepada keistimewaan dan juga pilihan calon kami sendiri. Jadi sekiranya kalian sedang melihat Instagram DSA memiliki sudut lain, kami sebenarnya telah pun mengeluarkan poster manifesto daripada calon kami sendiri, iaitu saudara Indonesia, di mana kami memfokuskan kepada 3 teras utama di dalam fakulti FSKM, di mana kita ada pertama ialah teras kebajikan yang dia deadline dia menarik seperti deadline untuk kita punya each teras, iaitu kita adalah benda baru menyatuni kepada FSKM. Dan fokus ini dekat sini seperti yang saya mention tadi lah, kita ada fokuskan kepada Medorama dengan harga patut dan juga jualan kos rendah di FSKM itu sendiri. Sebab bagi saya di kawasan FSKM, sebab saya dah 1 tahun berada di FSKM, belajar di FSKM, mempunyai berbagai masalah, terutamanya dalam makanan-makanan yang ada di sana yang mungkin sedikit mahal daripada sepatutnya. Jadi dengan ada di manifesto sebegini, lebih mengharapkan jualan makanan atau apa-apa yang ada di FSKM itu lebih murah dan lebih efisien, lebih mengikuti dari bajet pelajar itu sendiri. Dan seterusnya adalah daripada segi kelas kemudahan, iaitu JBTN adalah kemudahan terbaik hasil usaha bersama, di mana di manifesto yang berbeza dari FSKM sendiri, contoh FSKM ini adalah untuk mengadakan warah kemudahan keperluan spesifik di FSKM dan juga penambahbaikan membership. Sebab kita di FSKM sendiri berarti memang kita ada di membership tetapi kurang bersih, dan kalau boleh kita nak tambahlah membership itu untuk at least mungkin sekiranya ada pelajar yang mungkin dalam masa FSKM kita sedikit besar, jadi mungkin mereka boleh menggunakan membership itu untuk membeli makanan apa-apa keperluan lah. Dan seterusnya penambahan di wifi dan peningkatan kelajuan. Sebab di FSKM dari sisi lepas dan dari sisi ini saya dapat lihat ketika wifi kita agak quite slow, ada pun ada lah tapi tidak sekuat itu. Jadi kami mengharapkan dengan ada manifesto ini dapat meningkatkan lagi kelajuan di FSKM supaya dapat memudahkan pelajar kita ni boleh mungkin kena akses nota ataupun kena akses untuk membayar QR di aplikasi perbankan dan sebagainya. Dan seterusnya kita juga berasa seluruhlah yang terakhir
ada di tempat sebegini dapat memberikan komunikasi yang cukup baik, sebab kita mungkin ada pelajar yang kurang lack of communication skills untuk mereka bercakap. Mungkin dengan adanya dewan ini dapat memberikan penambahan yang terbaik terhadap kepada komunikasi dan juga kerjasama dengan universiti dan syarikat latihan untuk khusus kemahiran komunikasi, di mana di sini kita dapat lihat kita usahawan khusus praktikal lah terutama kepada pelajar-pelajar SKM. Saya tahu mereka banyak syarikat-syarikat yang terlibat dengan IT dan juga politik memerlukan cara praktikal untuk menjalankan latihan khusus tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja sebab saya boleh panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih huraian yang saya rasa agak menakjubkan. Semua dah mendengar kelebihan daripada calon DSA. Kita nak dengar pula apa kelebihan daripada calon GEMA itu sendiri. Silakan saudara Adam. Baik, terima kasih. Saya soalan. Jadi dari calon GEMA itu sendiri, suka untuk saya tekankan bahawa kami memilih calon itu sendiri dari pelbagai latar belakang dan pelbagai aspek yang mereka miliki. Kami bukan bergerak tu sewaktu 3 bulan, 2 bulan sebelum PRK, bukan. Kami bergerak lebih awal, 8 bulan, 9 bulan sebelum PRK kami dah bergerak. Kami dah mula tengok-tengok calon secure yang mana berpotensi. Jadi kalau anda sendiri melihat di posting GEMA ataupun IG GEMA itu sendiri, pelbagai latar belakang yang dimiliki oleh calon. Ada pro dalam pertanian, kepimpinan, ada atlet sendiri dan ada dalam bidang sukarelawan. Kami bukan sahaja bukan satu aspek, iaitu cakap apa, satu perkara sahaja. Kami pelbagaikan supaya apa? Supaya bila mereka menang nanti, mereka dah ada jiwa, ada semangat yang mereka ingin melakukan tugas. Seperti mana kita tahu, autonomi atau autoriti yang dimiliki oleh MVP yang datang ni mungkin besar. Jadi tidak bolehlah mereka bila naik tu berbincang, belajar, bukan. Mereka naik, mereka perlu gear ni. Tak bolehlah main gear satu, kena gear ni. Sebab apa? Sebab mereka tanggungjawab mereka besar. Dan banyak mahasiswa dan mahasiswi menunggu perkara-perkara atau sesuatu yang mereka boleh bagi kepada mahasiswa dan mahasiswi itu sendirilah. Jadi kalian boleh buka IG GEMA, banyak situ manifesto ataupun pengalaman-pengalaman yang saya boleh katakan sendiri menakjubkan bagi saya. Dan saya harap perkara atau fikiran yang sama dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri, iaitu calon kita ramai yang berpotensi, ramai yang memiliki idea, ramai yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam pengurusan organisasi itu sendiri. Jadi saya berharap mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri dapat melihat, dapat meneliti calon-calon kami, kerana tak kenal dalam kita cerita. Jadi bolehlah cuba buka sedikit dulu, dan kalau tak keberatan boleh sahaja bertemu dengan calon-calon kami, kerana kami mengamalkan sifat keterbukaan. Kalian boleh sahaja datang berbincang dengan kami, bertukar pandangan atau apa sahaja. Kami mengalu-alukan. Dan kalau kalian ingin menyuarakan pendapat ataupun ingin bertemu ataupun ingin bertanya soalan itu sendiri, kalian boleh sahaja isi kami dekat Instagram, iaitu sebagai ahli GEMA. Dan dalam WhatsApp itu sendiri kami amat terbuka. Kami memberi mereka peluang untuk menyuarakan pendapat atau permasalahan mereka supaya kami lebih dekat dengan mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Dan seperti mana yang saya tekankan, iaitu kami bergerak seawal 9 atau 8 bulan awal, dan dalam jangka masa 9 dan 8 bulan awal itu kami menyediakan pelbagai modul kepada calon-calon. Supaya apa? Supaya bila mereka naik lagi, mereka akan terus boleh bekerja. Tak silap saya, kami ada 6 modul, dan pelbagai dalam 6 modul itu ada pengurusan organisasi, ada pemantapan organisasi, ada sendiri berbincang tentang output yang digubal, yang dipinda. Jadi saya yakin dan percaya bahawa ahli-ahli ataupun calon-calon GEMA
Jadi pada poin ini adalah hebat-hebat Melaka bagi saya. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, DSA sudah gemar bersedar. Seterusnya saya nak dengar pula daripada saudara Zidan yang mewakili MASIS. Apakah kelebihan calon yang dibawa untuk PRK pada sesi kali ini? Saya silakan. Kelebihan calon. Kalau tengok calon, kita ada 12 orang. Dan calon-calon kita ni, kalau lihat kelebihan dia, tertinggi daripada berbagai latar belakang. Antaranya calon kita yang pertama merupakan mantan YDP JPJK. Yang kedua mantan YDP JPJK. Dan kemudian ada juga Presiden Club Akademi dan juga Kelab Anak Negeri. Kemudian ada juga mantan YDP MPP pada DMP dan juga mantan MPP semasa beliau politeknik. Dan juga ada mereka yang berada semasa di Sekretariat MPP. Jadi kalau lihat latar belakang semua calon-calon kami secara dasar dan secara simpel saja, semuanya berpengaruh. Semuanya dah tahu tentang pengurusan dan struktur organisasi dia. Dan berkenaan dengan hasrat PNC HEPA, beliau ada sentuh di mana beliau berhasrat yang PNP yang melalui kalau boleh terus kita start jam ini. Bukannya jadi PNP baru dia satu, nak tahu struktur macam mana, berapa banyak PJ, kluster berapa dan sebagainya. Hasil PNC HEPA akan orang yang berpengalaman masuk PNP terus dia lima punca saja. Jadi kalau kita juga kita ada terdiri daripada berbagai kluster. Kalau kita ada dari kluster anak negeri, ada dari kluster akademik, ada dari kluster kerohanian, dan ada dari kluster mantan dipikir kluster kolej pejabat. Jadi kelebihan mereka ni mereka dah tahu itu macam mana. Cuma tak jadi NDP je lagi. Jadi menilai dengan pengalaman mereka ni dah tahu kerja. Kadang kita nak nanti orang yang baru naik nak ada biasanya. Jadi mungkin itulah sedikit saya tentang latar belakang kelebihan NDP. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga panel. Apa yang saya boleh simpulkan daripada ketiga-tiga panel, semua gerakan mengkaji terlebih dahulu untuk memilih calon dan untuk membawa calon itu bertanding untuk PRK pada kali ini. Okey, kita bergerak kepada soalan kedua yang saya fikir tak akhir lah. Semua muka macam dah penat. Okey ke? Tak akhir. Okey. Soalannya adalah menyimpang sikit daripada calon. Bagaimana gerakan mahasiswa menyahut pindaan AUKU dan hala 7 KPT dalam kepimpinan di universiti? Jadi kalau melihat pindaan AUKU di Tinder, kami sebagai gelora mahasiswa itu sendiri menekankan semua aspek yang dipilih oleh AUKU sendiri. Sebagaimana kita tahu, MPP dapat menjadi autoriti ataupun dalam segi keuangan, dapat jadi orang cakap boleh pegang akaun sendiri. Jadi dengan cara itu kami sebagai mahasiswa-mahasiswi ini gemar sendiri rapat dengan mahasiswa dan kami tahu apa keperluan mahasiswa. Seperti mana kita tahu di FDB sendiri, hampir separuh daripada pelajar di seluruh FDB adalah dalam golongan B40, iaitu B40. Jadi ingat inisiatif yang kami bawakan dalam sesi kali ini insya-Allah sedikit sebanyak dapat membantu mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Seperti mana kita tahu, setiap kali kita bayar iuran, iaitu RM RM10 itu dimasukkan ke dalam tabung PPP. Tapi kami akan bagi balik, iaitu menyediakan salah satu e-prihatin siswa, e-prihatin kejayaan, dan banyak lagi perkara yang kami nak bawakan, nak bagi balik kepada mahasiswa supaya mereka berasa apa yang mereka bayar itu mereka dapat balik. Ini dapat juga menaikkan cakap nama MPP itu sendiri sebab mereka bergerak secara organisasi. Jadi secara tidak langsung mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri bangga dan juga berharap
yang MPP ni dapat memberikan mereka sesuatu yang mereka inginkan. Itu sahaja sikit. Okey, terima kasih Saudara Adam. Seterusnya Saudara Zidan. Ulang soalan ke? Boleh ya? Okey. Bagaimanakah gerakan mahasiswa menyahut pindahan AUKU dan hala 7 KPT dalam kepimpinan di dalam Ibarat hala 7 AUKU dan pindahan AUKU dan hala 7 KPT. Baik, kalau yang pada AUKU dan KPT ini, kalau AUKU yang kami kaji, kami lihat ada satu persoalan yang mengatakan kepada kami, iaitu mahasiswa ini bersedia dengan pindahan AUKU. Adakah semua mahasiswa saja? Itu menjadi persoalan. Jadi bila kita tanya kita, boleh sedia tak? Sedia atau tak sedia, kita kena develop mereka supaya mereka sedia. Yang kita tahu dalam MPP, mereka dah pegang akal sendiri, mereka yang uruskan data. Jadi dari situlah kita cuba menghantar calon MPP yang backgroundnya yang boleh menguruskan data, yang backgroundnya mahir dalam data atau lebih khususnya daripada khusus perakautan. Jadi kalau dia per-KPT sama juga lah. Kalau kita tengok pemberian kuasa untuk uruskan dana ni diberikan mula dari separuh bersih kedua. Dari sisi tak salah saya dia beri sebahagian. Jadi dari situlah kita cuba untuk menghantar calon yang berpengalaman yang boleh untuk uruskan dana. Sebab bila kita bercakap tentang dana, is either you be student or you butuh je, kan? Sebab dana ni sebenarnya sangat penting untuk kita uruskan. So jadi nehok guna AUKU dan juga KPT itu kita katakan sebagai dalam yang untuk sisi dan kita sedang menstrukturkan apa lagi yang perlu kita develop dari student ini supaya mahasiswa ini menjadi lebih bersedia dalam pembinaan. Baik, terima kasih Saudara Zidan. Dan akhir sekali Saudara Ilham, soalan yang sama. Bagaimana gerakan mahasiswa menyahut AUKU dan hala 7 KPT dalam kepimpinan DIN? Okey, terima kasih. Seperti yang kalian tahu, untuk sesi kali ini mahasiswa wakil pelajar akan mengikuti pimpinan AUKU lah. Dan terangkan oleh Saudara Zidan dan juga Saudara AUKU, MPP pada sesi ini mempunyai otonomi sepenuhnya terhadap konten, dan ini membuktikan bahawa sesi kali ini bukanlah sesi yang mudah, di mana amanah yang dipegang itu lebih berat. Jadi yang saya sendiri faham bila perkara ini dilakukan dan dijalankan, maknanya MPP ini ada satu tugas besar, di mana bila kita faham balik tentang konten, kita faham betul-betul bila berkait permainan konten, MPP memang perlu jaga sepenuhnya duit keluar dari pengusaha, di mana akan dilakukan saya memang masalah yang tak berkonten. Dan bila kita cerita pasal konten, begitu penting duit keluar masuk dan juga audit sebenarnya merujuk kepada dia, maknanya dia merujuk kepada permohonan itu sendiri. Sebab bila berlaku dia, penyelidikan itu sendiri boleh dikatakan sebagai kesalahan yang besar. Sebab apabila bermain dengan kewangan dan juga audit, dia adalah satu amanah yang besar dan tanggungjawab itu memang perlu dijaga. Jadi bila kita berfokuskan di situ, sepatutnya MPP ini kena lebih peka. Sebab kalau anda yang kata perkara ini boleh disalahgunakan atau mana-mana MPP boleh mungkin menyeleweng wang tersebut, mungkin tak silap saya mereka boleh disebabkan kesalahan lah. Dan kesalahan tersebut adalah daripada undang-undang di Malaysia sendiri, bukan dari undang-undang daripada MPP. Jadi dengan adanya pengawal AUKU ini boleh membuatkan majlis mahasiswa, majlis keluarga pelajar itu sendiri perlu menjawab satu tanggungjawab yang besar dan lebih berat berbanding dengan sisi sebelum ini. Dan amanah itu sendiri perlu dijaga, dan kalau bolehlah sebab bila kita sebut majlis keluarga pelajar, dia mewakili pelajar itu sendiri dan mewakili universiti itu sendiri, kepada dengan adanya MPP ini kita ada amanah yang kita jaga. Once MPP buat hal, satu ini boleh kesalahan, satu ini boleh rasa malu sebab ada dia wujud di lahir di MPP yang tidak bertanggungjawab.
terutama ni tidak ada pihak pengundi. Jadi saya rasa itu dah untuk pengundi. Jadi silakan terima kasih. Okey, baiklah. Setelah 1 jam Jerayawara ini dijalankan, saya harap segala apa yang diperkatakan oleh ketiga-tiga panel kita dapat menambahkan lagi kesedaran dalam diri kita. Bagaimana kesedaran tentang politik itu sendiri, mengurangkan stigma terhadap politik itu sendiri dan mengobar-ngobarkan jiwa kita untuk mengundi nanti. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, tutup telinga kiri. Okey? Jadi sebelum saya akhir, saya ni suka berpantun. Saya bagi dua rangkap pantun lah. Yang penting bukan ChatGPT. Okey. Calon-calon MPP dah debat kemarin. JPRK pula duk suruh mengundi. 14 November ni ingat hadirin. Klik UMT memilih, jalankan undi. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami berempat, antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Jika terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah. Segala kelemahan datang daripada kekilafan diri saya sendiri. Saya akhiri Jerayawara yang terakhir JPRK ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.